UMNO akan rugi jika menarik diri daripada kerajaan perpaduan dan gesaan itu yang dijangka semakin lantang dalam beberapa minggu akan datang berkemungkinan tidak membawa sebarang perubahan besar, kata seorang penganalisis. Pengarah Eksekutif Ilham Center Hishamuddin Bakar berkata, adalah tidak rasional bagi Presiden UMNO Zahid Hamidi untuk melayan gesaan sedemikian. Menurutnya, UMNO jelas tidak bersedia menghadapi PRU mengejut ketika ini, lebih-lebih lagi dengan PRN Melaka dan Johor yang dijangka berlangsung tahun ini dan awal tahun hadapan. Hishamuddin berkata, jentera UMNO berada dalam keadaan lemah dan sebarang usaha untuk menghidupkan semula Pakatan Pilihan Raya Muafakat Nasional yang dimeterai bersama PAS pada 2019 hanya akan terus melemahkan parti itu. Beliau berkata, jika MN benar-benar dihidupkan semula, kerusi-kerusi Melayu akan terbahagi antara UMNO dan PAS. Namun jika UMNO kekal bersama Pakatan Harapan, parti itu berpotensi diberikan majoriti kerusi Melayu pada PRU akan datang. Bagaimanapun, Zahid perlu memberi perhatian serius terhadap gesaan pemuda UMNO kerana ia boleh memberi tekanan kepadanya sekiranya ahli akar umbi sehaluan dengan Ketua Dr. Akmal Saleh, kata Hishamuddin. Azurin Zainal, FMT.